Bandar ini menyimpan 1000 kenangan buat ramai orang Indonesia. Dulu, setiap hujung minggu, jalan-jalannya dipenuhi orang Indonesia yang datang membeli belah, bertemu kawan-kawan dan mengubat rindu pada kampung halaman. Ramai orang Indonesia pasti kenal tempat ni. Suatu ketika dahulu, Bandar Klang ni menjadi antara lokasi paling meriah dan paling digemari oleh orang-orang Indonesia yang merantau di Malaysia, khususnya yang tinggal di daerah Klang. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Adakah masih sibuk dan semeriah dahulu? Mari kita saksikan suasana terkini Bandar Raya di Raja Klang yang dulunya hanya dikenal dengan Bandar Klang. Adakah suasananya masih sama seperti dulu atau macam mana? Jom kita saksikan sama-sama. Dan paling penting, orang Indonesia pasti rindukan tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua sahabat-sahabat? Hari ini saya mengajak anda kembali ke sebuah tempat yang penuh kenangan buat ramai orang Indonesia di Malaysia ketika dahulu, iaitu Klang, Bandar Raya di Raja Klang. Dulu setiap hujung minggu, bandar ni sentiasa meriah. Ramai anak rantau dari Indonesia datang membeli barang keperluan, menikmati makanan Indonesia, mengirim wang kepada keluarga dan berkumpul bersama sahabat senegara. Bagi ramai orang, Bandar Klang bukan sekadar sebuah bandar, tapi tempat mengubat rasa rindu terhadap kampung halaman. Hari ini kita akan melihat suasana terkini Bandar Klang. Adakah ia masih menjadi lokasi kegemaran orang Indonesia seperti suatu ketika dahulu, atau sudah banyak yang berubah? Jom kita sama-sama jelajah dan saksikan sendiri suasana hari ini. Dan kita bermula dari dalam tren kereta api LRT 3 di stesen Jambatan Kota Klang. Saya ingat orang Indonesia aja yang suka naik LRT 3 ni. Rupanya orang-orang Bangladesh pun tak mau tertinggal. Jadi kita dah sampai dah stesen LRT 3 Klang, Jambatan Kota. Saya tak pasti kenapa diubah namanya jadi stesen LRT 3 Jambatan Kota, sebab sebelum dulu ni stesen Pasar Jawah, tetapi tiba-tiba pula diubah jadi stesen Jambatan Kota. Saya pun tak faham. Ada tak kawan-kawan yang tahu kenapa stesen ini diubah nama dia? Dulu stesen Pasar Jawah, sekarang jadi Jambatan Kota pula. Tapi bagi saya dua-dua okey je, sebab Pasar Jawah pun dekat, Jambatan Kota pun dekat. Saya rasa tak ada masalah pun. Tapi mungkin kawan-kawan ada yang tahu tak kenapa diubah nama dia? Inilah wajah stesen Bandar Klang, Jambatan Kota ya. Seperti halnya ataupun seperti stesen-stesen lain juga menggunakan eskalator dan lift. Tetapi bagi yang ada anak kecil, tolong dijaga sebab stesen ni tidak menggunakan pagar. Jadi sahabat-sahabat yang bawa anak kecil tu tolong jagalah ya. Jangan sampai ada kemalangan. Kasihanlah. Ini stesen baru lagi ni. Kita berharap semoga tidak ada yang terjadi yang tidak diingini di stesen yang kita nanti-nantikan ini, yaitu stesen Jambatan Kota Klang, LRT 3. Jadi sama-samalah kita berdoakan, sama-sama kita jaga diri agar tidak ada yang terjadi benda yang tidak diingini di stesen-stesen ini. Apalagi stesen ni baru guys, baru beroperasi. Sekarang ni masih lagi percuma, gratis. Jadi yang nak LRT gratis tu datanglah LRT 3. Ini LRT Jambatan Kota ya. Ya, memang semua saya dah, bukan semualah, dah banyak dah stesen yang saya sudah review dari awal video saya. Semenjak LRT 3 ni beroperasi, stesen Jambatan Kota, ini video saya yang lepas, minggu lepas, stesen Bukit Tinggi,
stesen Seri Andalas, UiTM Salam, dan hari ini pula stesen Jambatan Kota. Wah, Masya Allah, ramai jugalah hari ini pengguna LRT 3 hari ini. Beginilah suasananya ya, stesen LRT 3 ni, Jambatan Kota, Kelang. Jadi kita mau ke bawah lagi lah. Sebab Kelang ni dulu ni bandar kegemaran orang Indonesia ketika dahulu sebelum Covid melanda ni. Menurut kawan-kawan saya yang sudah lama tinggal di Kelang ni, ini bandar Kelang menurut kata kawan saya, setiap hujung minggu memang penuh, memang ramai di orang Indonesia yang lewat di sini, terutama di Center Point. Center Point tu dulu katanya itu mall paling ramai orang Indonesia katanya di sana. Tapi tak tahu hari ini apakah masih sama meriah ataupun ramai orang-orang Indonesia ataupun sudah jarang. Ya, kalau tengok video dari ini pun nampaknya macam sudah jarang ya, sudah kurang orang Indonesia. Yang di sana tu adalah Center Point. Center Point kini semua kita dah tahu dah berubah, dah banyak renovation. Ini tempat stesen bas, tunggu bas. Inilah Center Point Kelang guys. Memang banyak berubah. Dulu macam ini, sekarang wah, memang betul-betul dari renovation lah. Jalan zebra. Ya, ramai jugalah, meriah jugalah hari ini. Alhamdulillah stesen ni nampak bersih dari atas sampai ke bawah ya. Tangga pun tak ada sampah-sampah. Dan Rapid KL on demand, sentiasa standby untuk menghantar anda ke mana tujuan anda pergi. Rapid KL, bas Rapid KL sentiasa menunggu anda guys. Sekarang ni transport dekat Bandar Kelang ni dah sangat-sangat mudah dah. Pasar Jawa, kompleks Pasar Jawa. Kawan-kawan, saya pun tak tahu kenapa kompleks ini disebut kompleks Pasar Jawa. Kawan-kawan ada yang tahu tak asalnya ini disebut ataupun dipanggil Pasar Jawa? Kenapa? Macam mana? Ya, Center Point memang banyak berubah ya guys. Dulu kita tahu kan, Kelang ni hanya ada KTM, tapi sekarang dah ada LRT 3 guys. Sangat mudah dah transportasi dekat Malaysia ni. Apalagi nak pergi Kelang, Shah Alam, Kuala Lumpur, sangat-sangat mudah dah. Macam di depan tangga je dah ada LRT. Masya Allah, masjid yang sangat indah. Korang tahu tak, di Bandar Kelang ni ada sebuah kedai, restoran ayam gefuk. Saya pernah masuk di sini, memang sangat sedap-sedap guys. Korang bila datang lepak kat Bandar Kelang ni, jangan tak datang ke sini tau. Rasanya memang sedap, harga pun tidak cekik leher. Ayam gepuk PM Kelang memang sedap guys. Saya dah rasa dah, puas hati saya. Ayam gepuk PM Kelang. Senang dia jumpa ayam gepuk PM Kelang ni sebab tempat dia dekat belakang Center Point. Bila korang nak LRT, turun dekat LRT Jambatan Kota ni, berjalan kaki tak sampai 100 meter kot. Pergi belakang Center Point, di situlah ayam gepuk PM Kelang. Okay guys, cerita hari ni pun dah di penghujungnya. LRT train pun dah datang. Sekarang ni kita akan jumpa lagi lah di video yang akan datang. Dan itulah tadi suasana Bandar Kelang ya. Kalau bagi saya memang banyak perubahan lah, banyak perubahan, terutama Center Point memang banyak berubah dan suasana pun banyak berubah. Kawan-kawan yang tengok video ni, apakah Bandar Kelang ni dulu yang meriah atau sekarang yang lebih meriah? Kawan-kawan boleh bagi pendapat di ruang komen. Apakah pendapat anda? Okay guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah.